Saya rasa mungkin, tak tahulah, mungkin kita bersangka baik lah. Mungkin wak tu bagi saya untuk protect during that time je. Masa shooting tu, berapa sebulan lebih tu, saya macam tak bohong. Terror oh. Iya. Tapi masa tu saya gugur. Oh, okey. Saya gugur sebelum dapat ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih sebab sudi bersama lagi di dalam Ruang Temu. Dan hari ini kita bersama satu lagi figura hebat, pelakon dan juga penulis. Dan banyak lagi lah posisi yang akan beliau terangkan sebentar lagi. Jadi tanpa membuang masa dan melengah-lengahkan keadaan, saya bersembah dan perkenalkan Kak Rozi Rashid. Apa khabar? Khabar baik. Ada macam introduce wrestling tak? Tak ada. Orang ni tak boleh pukul. Tak ada pukul. Apa khabar Kak? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi datang ke studio Ruang Temu ini untuk bersama dengan kami dan berkongsi pengalaman kakak sedikit sebanyak insya-Allah ya. Allah, sikit-sikit boleh lah. Apa khabar Kak? Baik. Bagaimana perkembangan terbaru? Kembang. Alhamdulillah. Tak adalah, okey je. Biasa je. Semua penggemar filem tahu Kak Rozi Rashid. Tapi Ya ke? InsyaAllah tahu. Semua penggemar filem. Kalau tak tahu tu dia bukan penggemar filem lah. Mungkin dia penonton atau sebagainya. Tapi dia cakap penggemar filem, come on lah janda meletup. Uish, itu je lah. Taklah. Sampai sekarang bahaya tu. Maksudnya banyak lagi lah. Siapa Rozi Rashid sebelum bergelar pelakon? Bagaimana kehidupan awal kakak? Saya terus dalam bidang ni selepas SPM. Selepas SPM? Okey. Tak terlalu lambat. Tapi tidak juga terlalu cepat. Sebenarnya sebelum lepas habis exam lah SPM tu, saya I don't know, tak tahu nak buat apa. So apply untuk stewardess and apply. Masa tu saya dapat offer untuk jadi polis. Okey. So because Stewardess tu dapat tak? Dapat. Dapat. Tapi bapa tak kasi. Bapa tak kasi. So parent tak kasi. So tak apalah. So saya buat ticketing masa tu. More on, tapi groundwork lah untuk ni. So saya je nak buang masa ni, saya pergi teater. Saya pergi teater sebenarnya. Okey. Saya saja nak buat apa-apa, tiba-tiba saya ingat lagi pengarah Baharudin Kadir. Okey. Uncle Baharudin Kadir. Okey. Dia datang kat set tu. Cerita apa tu? Tak, itu masa tu kita teater. Dia macam latihan dulu. Tak ada apa, dia just nak grooming kita untuk lakonan. So tiba-tiba dia offer saya untuk musical drama, which is saya terus jadi heroin. Saya tak pernah pergi untuk extra ke apa tak, sebab saya tak ada niat pun sebenarnya nak masuk dalam this bidang. Yalah, orang cantik takkan nak jadi extra. Tak baik. Tak baik pula. Tak, maksud saya tak ada intention. Saya buat tu just untuk isi masa lapang. Dan sekejap je kalau kita training tu kan, untuk latihan selalu sekejap. Dan masa tu tak ada nak buat apa. I don't know what to do masa tu. Just for enjoy for that. Tapi masa that time, bila saya dapat tu, saya pergi kelas untuk cerita tu dia, musical drama. Saya dengan arwah Badrul Muhayyad. Okey, Badrul Muhayyad. Dengan seorang lagi saya tak ingat siapa, pelakon yang mix pula, saya lupa. Kita orang 3 orang ni. Musical drama ni dipanggil Zalika, tajuk Zalika. Which is arahan siapa musical drama tu? Baharudin Kadir. Baharudin Kadir tadi, okey. Dia RTM lah. So maknanya dia menyanyi, contohnya macam Latif Ibrahim menyanyi. Lepas tu kita ada lakonan selepas tu. Ya. So dipanggil musical drama. So saya kat situ. And itulah first time saya kena nangis. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba, senang pula aku nangis. So ada scene kena macam kita menung. Tapi tak ada pengalaman sebelum berlakon? Tak ada. Okey. Cuma masa tu kat teater lah. Saya macam, tak apalah. Tapi masa tu bayaran, 1,000 banyak tak? 1,000 banyak kan masa tu? Tahun bila tu? 1987, 86 macam tu. Tak banyak-banyak kan? Banyak agak saya rasa. Untuk saya orang miskin ni banyak lah. Kita masa tu 1,000 sekolah kot. Iyalah. Kalau habis sekolah 1,000. My dad dah warning dah no. Apa yang dia warning? Dia kata, finish your study first lah. Okey. Tapi Atak memang dah habis SPM masa tu? Dah habis SPM. Continue your study. Dia suruh continue. Itu selalu mak bapak kan, itulah continue study semua. So okey lah, saya pergi ticketing untuk ni semua, pergi interview. In fact masa stewardess pun dah lulus dah. Mak arwah mak yang bawa pergi tu dah okey, tiba-tiba dia tak kasi. Kata dia tak ada sebab tak kasi kan. So secret lah. So tak payahlah. So polis tu memang saya minat. Okey. Tapi dia cakap apa?
Sebelum kau kejar pencuri kejar kau dulu. Itu saya tak. Kenapa dia memandang rendah dengan Memandang kakak? rendah. Sebab masa dia selalu tengok saya command. Kalau saya masa cadet, saya pangkat corporal, Kadek apa ni? Kadek polis, polis. remaja? polis. Polis, okey. Masa sekolah lah. So kita memang ada IPK. Ada Okay. IPK. So kita memang ada, I become a sharp shooter tau. Ya. Pernah buat tu semua, pernah begini. Tapi bila command, tengoklah suara. Isu suara jadi mangsa. Kalau nak kena kasih command, kena pergi menjerit dekat tepi pergi padang tu, dekat BBJS tu. Mungkin Bintang Girls School dulu, pavilion. Okay, sekarang. Menjerit lah. Pecahkan suara kononnya kan. Baru kasih command. Pun gelak juga. Tapi jiwa kak jiwa polis? Saya kasar juga, agak kasar juga. Okey. Saya mau tu ni, tapi dapatlah jadi, tapi bapa tak kasih polis. Bapa tak kasih. So tak tahu buat apa dah. Habislah kan ticketing saya punya untuk underground, untuk jadi Baik. MAS punya tu semua lah. Saya tiba-tiba dapat offer start dengan Tak Kisah Labit. Okey, bagaimana permulaan kakak masuk ke Tak Kisah Labit tu? Bagaimana Azizata kan? Azizata dapat tu. Kakak pergi audition ataupun dia nampak di mana-mana? It start from that Zalika tu lah Zalika mungkin. tu. So tapi itu actually untuk pelakon bantu. Jadi pada adik Faizal Husin kan. Jadi adik Faizal Husin, benda tu macam tak apalah, sementara macam offer lagi. Jadi kakak terima offer ni memang untuk sementara aja sebenarnya. Sementara. Tapi bila lepas tu pergi janda meletup dulu sebenarnya. Lepas tu baru kena lalat barang. Dia tapi mungkin keluar tu. Oh, keluar tu. Sebab dulu kan filem. Okey, kita cerita apa dulu yang akak shoot sebenarnya? Tak Kisah Labit. Tak Kisah Labit. Tak Kisah Labit, okey. Bagaimana pengalaman masa tu bekerja dengan Allahyarham Azizata? Uncle Aziz memang fanboy punya orang, tapi disiplin memang itulah. Tapi bonding dengan macam saya cakap tadi, bonding artis-artis dulu dengan sekarang lain. Dulu bonding kita sama-sama, kita ada chemistry, kadang-kadang bila kita contohlah kita lupa dialog apa. They will help us. Itu. Dapatkan mood. Dapatkan semua nak menangis, dia bantu kita tau. Itu bezanya dulu dengan sekarang. Yang saya nampak chemistry untuk berlakon tu kena ada setiap watak. So saya cakap memang satu family lah. Setiap drama, setiap filem yang berlakon dulu filem je banyak kan. So macam filem, macam family. Akak sebagai pelakon baru itu lakonan pertama di filem. Sebelum tu Zalika. Jadi akak boleh survive di kalangan pelakon-pelakon yang dah establish masa tu. Surrounding saya memang bagus masa tu. Sebab masa tu saya rapat dengan Uncle Raji Ismail. Saudara jugalah kan kita. So Aunty Aspa semua. So macam mungkin disebabkan surrounding saya dah ada tu dulu. Tu yang mungkin macam okeylah. Ada mungkin kita dah tahu hidup cara diorang macam mana. So kita ikut rentak diorang. And then I think tak salah kot jadi humble untuk belajar ilmu daripada senior. Dan lepas tu kena raja B-class lah. Itu saya cakap. Betul. Itu saya kata saya dapat surrounding yang bagus. Dan saya tak boleh tak cakap tak bagus. Itu memang sampai sekarang lah saya kata itu saya boleh ingat sampai bila-bila. Setiap pelakon yang saya berlakon dalam tu, karakter diorang bila dalam lakonan dengan di luar lain sebenarnya. Lain. Lain. Pengalaman berlakon dengan Pian Habib pula sebab dia tak boleh mendengar. Dia boleh dengar azan je. Dia boleh dengar azan. Dia tak pernah tahu pula cerita ni. Dia boleh dengar azan je. Kita kan dia tahu dia punya tu, dia kan dengar. Tapi bila kita pergi dubbing, dulu kan dubbing. Dia TikTok sekejap je lips. Dia macam lipstick orang kan. So bila dia lips dia punya dubbing, kita berpuluh-puluh take, dia selamba je. Tapi abang best. Abang sebab saya pun kenal wife Kak Ina kan. Memang abang arwah pun memang jaga disiplin, and dia selalu banyak nasihat. Lepas tu kita ni sebenarnya dengan nasihat orang je. Dengar orang tu senior bercakap, and then carilah ilmu dengan dia orang. Sebab kita kemarin masa tu tak ada tempat nak kelas, tak ada tempat nak tu. Jadi itulah kita punya guru-guru yang kita belajar sambil saya tak langsung. Saya kata alhamdulillah sepanjang saya stop sekejap tu, memang itulah cikgu-cikgu yang saya kata itu. Abang-abang, kakak-kakak semua lah. Jadi itu pengalaman kakak pertama di set. Mesti ada benda yang kakak takkan lupakan sampai sekarang. Banyak sebenarnya. Antaranya yang paling bila duduk baring sandar tangan atas. Yang masa dulu punya lah. Maksud saya yang ni lah filem Tak Kisah Labit. Tak Kisah Labit. Tak banyak sangat sebab saya pelakon subplot untuk ni. Cuma yang saya rapat adalah dengan abang apa usia apa
Faizal Hussein. Sebab kan dia abang saya. Ya, So saya kena rapat dengan dia. Lepas tu dengan Rosyam Nur jadi saya rapat Rosyam Nur, Pian Habib dengan tu sebab dia orang jadi saya kena berhari-hari dengan dia orang. Dan kena dia orang bantu tau. Padahal dia orang bantu macam Pian. Kau buat macam ni dia. Kau kena. Dia best. Padahal dia pun masa tu baru je berlakon. Tapi dia best. Okey. Dia banyak membantu. Macam Ramona dengan Melissa Zaila pun sama-sama sebab saya tak banyak dengan dia orang. Okey. Sekali-sekali saya banyak dengan 3 ni. So bila 3 ni takkanlah kita nak over daripada abang-abang ni semua kan. Ya. Tapi memang biasa dapat itu pengalaman yang kita baru nak ni tapi dia orang tak kita kata tak kewat lah. Tak kewat. Membantu kita baru kan. Malu nak tegur kan dia okey. That's why kita rasa selesa. Bila kita selalu berada dengan orang yang di sekeliling tu kita rasa positif. Jadi kita rasa aku tak boleh berlakon ni tak. Dia orang akan bantu sampai kita boleh. Itu yang saya nampak. Saya rasa masa ketika itu. Bagaimana pula dengan pengalaman kakak berlakon dalam filem Hero? Monyet lagi. Saya tak suka monyet tu. Tak ada orang suka monyet. Tak, adalah juga yang orang bela monyet tapi monyet tu gatal. Kenapa? Ya, monyet tu boleh tengok perempuan. Memang ada monyet macam tu lah. Kita panggil monyet miang. Tapi sebab dulu monyet tu daripada India Oh, monyet tu dari India. Kenapa dekat Malaysia tak ada monyet? Tak tahu. Mungkin monyet tu dilatih kot sebab dia punya coach pun India. Okay. Dia bawa daripada India untuk ni. Saya sampai bila rehearsal tak boleh dia. Part 1 dah lah bau. Tak kisah juga dah lagi. Bolehlah kita ni kan. Gatal. Bila kepala dia usik telinga kita kat sini. Dia memang suka pergi dekat kakak lah. Dia suka perempuan. Kalau situ bapuk pun dia ingat perempuan. Yalah betul lah monyet gatal lah. Jadi saya takut macam memang part kalau shooting dengan part ada monyet saya kata nak shoot baru letak. Ada juga saya tengok footage yang untuk yang rosak-rosak dia naik atas kepala kakak tu kakak macam sebab dia suka kacau kat tengkuk lah kacau kat ni. Tapi abang arwah Abang Os kan. Itu saya nak tanya. Okey, pengalaman dengan monyet tidak menyeronok kan? Bagaimana pengalaman dengan Mr. Os? Abang Os dengan dia masa tu star. Tapi memang humble. Tapi membantu dia macam berlakon lain. Jadi seorang abang tu lain. Bila berlakon kadang-kadang kan, serius tau. So macam kita nak gurau pun takut-takut juga. Tapi bila set dia memang. Tapi bila rehearsal ke apa memang. Bayangkan dia director, dia pelakon utama. Tengok dia punya ni. Tapi surrounding dia, masa tu saya, kawan-kawan yang bekerja tu memang banyak bantu. Sebab dia memang nak kena skrip lagi, nak kena assistant dia banyak bantu. Okey. Dia sebagai seorang pelakon kita tahu, dia sebagai seorang pengarah sendiri macam mana? Tak segarang mana pun sebab dia tahu apa dia nak dan dia explain kat kita faham. Maknanya dia explain dalam kata bahasa bukan bahasa filem yang sebenar. So jadi kita yang baru ni senang. Dia explain bahasa paling mudah faham lah, bahasa kampung je lah. Kau buat macam ni. Okay. Skrip dia tulis juga ke Hero? Yes, dia tulis. Tapi macam dulu punya skrip kan tak sedetail sekarang. Tak sedetail sekarang. Sebenarnya bila on set dia akan ubah. Kalau perlu ubah lah. Kadang benda tu terjadi ikut situation kat situ. Sebab kalau dia buat skrip dia tahu apa yang nak buat. Kadang macam tiba-tiba monyet tu, tiba-tiba sepatutnya tak ada. Dia nak ada. Dia tengok muka kita. Padam ke kau? Dia kata kan. Dia nak juga. Rosie buat juga. Ikut lah. Okay. Ada latihan ke sebelum kita shoot satu scene tu? Kita rehearse dulu ke macam mana? Itu wajib. Itu wajib. Semua cerita yang kakak berlakon kebanyakan macam tu? Semua macam tu. Tapi yang paling saya suka bila dengan Arwah Jasmine lah. Itu cara latihan lain. Okay. Sebab dia syuting tak lama. Kalau kita syuting filem kan 35 hari, 30 hari. Arwah Jasmine 15 hari, 16 hari, less than 20 days. Ya, betul. Okay, Mr. Oz ni dia ni pelawak pentas juga kan. Bila berlawak di pentas tu kadang-kadang ada benda-benda spontan yang dia baru terfikir, dia akan cakap, dia akan punch kat situ. Tapi kalau untuk syuting ni pula macam mana? Tiba-tiba dia baru terfikir benda ni. Menarik tak kalau macam ni? Ada tak? Ada juga. That's why cakap pelakon sebenarnya kena alert apa. Dia bukan sekadar menghafal. Dia alert apa dialog daripada dia punya partner. Betul tak? Sebab punch tu daripada kita. Kalau kita duk hafal, tak sama punch siapa yang pergi. Itu yang tak ada. Rehearsal tu spontaneous sekarang terjadi. Kadang bila rehearsal tak buat benda tu. Bila take dia buat macam tu kan. Partner tu macam contoh kita kena alert. Nak balas tu macam mana. Selalu macam tu lah. Itu so far actually itu membantu juga. Dia orang kata, Rosie nanti elip je. Kalau abang cakap macam ni, elip je lah. Yalah, layan je lah. Layan je lah. Tu kan ada jadi layan dah cerita ni. Tapi akak masa tu baru pengalaman filem kedua. Nak layan benda-benda elip ni, okey masa tu. Maksudnya tak ada macam tegur.
Macam apa aku kena buat ni tiba-tiba ke? Mula-mula agak susah, tapi itu yang saya cakap, surrounding kita. Surrounding membantu. Bila kita rasa selesa, benda they welcome us dalam set tu. Jadi kita tak ada rasa terpisah ke, terasa kita ada chemistry kat situ. Okay. Semua macam family. Tu saya cakap, semua sepanjang saya berlakon semua macam family. Macam family. Okey. Alhamdulillah. Seorang lagi Kak, pelawak yang kakak berlakon juga di bawah arahan dia, A.R. Badul. Orang Badut. Pening lalat. Sebelum tu kita pergi, kenapa agaknya kakak untuk peringkat awal tu kerap diambil berlakon oleh Aziz Sata, Master Oz, A.R. Badul? Tak, saya tak tahu. Apa nilai komedi yang mereka lihat dari kakak? Cuba fikir. Saya tak komedi ya. Saya tak komedi. Tak komedi? Saya tak. Tapi kenapa director komedi selalu memilih kakak? Dan semua cerita tu komedi. Kan? Kan. Saya terfikir. Mungkin masa tu season Rosie Rashid kau. Okey. Back to back kan kalau ikut kan? Betul. Ya. Baru perasan tak? Baru pasal. Saya tak komedi. Betul Kan? Kan? Kak, komedi tak semestinya kepada, ya you pun tahulah, tak semestinya pada pelakon, kadang pada naskah. Mungkin kadang-kadang bila orang tu komedi, dia buatkan kita ni komedi tu. Ya. Spontaneous punya komedi. Tak semestinya dia harus jadi komedi untuk berlakon komedi. Dan kebanyakan cerita yang director yang akak berlakon tu, mereka bukan komedi on dialog saya rasa. Ada jugalah komedi on dialog, tapi lebih kepada situation komedi, betul tak? Ya, betul situation komedi, betul. Macam saya dengan Abang Saleh Yaakob. Ya. Kan dia cerita apa ni? Awang Sepana ke apa? Janda Meletup. Okey, Janda Meletup. Okey. 10 kali take, Ya. 10 kali lah layan dialog. Tu macam mana nak layan tu? Layan lah. Dah lah nanti nak dubbing. Dubbing tu ada record. Dulu kan ada take. Ya. Don't record lah. Betul. Director tak pengang. 10 kali kau record, 10 kali kau lain. Zat Loman faham je lah. Jalan. Okey. Kita pergi dulu, sebelum kita pergi Abang Zack, kita pergi dulu pening-pening lalat. A.R. Badul ni pula bagaimana dia di set? Dia mengarahkan pelakon, mengarahkan kru, membentuk cerita itu sendiri. Dia pun sempoi juga. Dia sepanjang saya pening-pening lalat. Saya pening-pening lalat dengan dia. Sesuai dengan casting. Tapi saya panggil uncle lah. Uncle Badul ni dia sempoi. Kau dengar cakap dia, jalan. Tapi dia tak ada, dia pun gunakan bahasa mudah untuk, dia tahu kita budak-budak baru. Dia gunakan bahasa mudah untuk dia belajar, untuk dia mengajar. Kau buat ni. Itu je. Tapi kalau kita ada dia, boleh share. Dia boleh menerima. Uncle Badul boleh share. Okay. And then dia memang, sebenarnya jadi bapak-bapak juga. Tu kata kalau kita hormat dia, Rosie jom. Maksud kan ada Yusuf Jaafar jadi mak kita orang. So, ni lah dia macam mana makan sama-sama. Macam dia, saya nampak dia satu cikgu juga. Sebab lakonan tu dia macam, kau buat hal kau boleh tak? Kau jangan ikut orang. Be yourself. That's why kadang bila kita tengok lakonan dia, itulah kita. Dia kalau benda yang perlu ubah, dia akan ubah. Okay. Dia takkan ganggu lakonan kita. Sebelum tu memang mengenal A.R. Badul sebelum ke ataupun dalam tu baru jumpa? Baru jumpa. Jadi pertama kali masuk set tu? Takut juga ya. Kita boleh patah balik daripada pertama kali akak masuk set jumpa Aziz Sata, Mr. Oz. Adore kan orang-orang macam tu? Tak rasa macam nak gugur jantung ke? Betul. Ke akak macam steady je? Gugur juga, tapi macam saya dapat surrounding yang bagus. Itu je saya boleh cakap. They welcome me dalam keadaan macam tu. Surrounding yang bagus agak? Surrounding yang bagus. Tak ada ke akak sebagai pelakon baru kan masuk set, bukanlah kena bully tapi macam gurau-gurau macam adik-adik selalu kat set selalu kena macam main-main bully lah, tak ada? Dulu tak ada macam tu. Dulu tak ada? Kurang saya rasa lah. Time saya lah. Kurang. Tapi saya dapat macam, contoh jadi mak, jadi heroin, semua yang baik-baik. So saya boleh berborak. Ada kawan, ada ni, tak ada dah terpinggir rasa. Okey. Dulu punya tak macam sekarang. Itu yang saya cakap lah. Sekarang pun pada pengamatan saya tak adalah bully ke apa, tak ada. Tak ada macam. Cuma macam kita buat hal masing-masing sebab kita ada phone. Masuk kereta atau phone. Dulu tak. Dulu kita. Panas kan? Panas masuk kereta. Sekarang dah ada ni kipas. Okey. Tak masuk macam dulu. Kita selalu makan sama-sama. Borak sama-sama. Kita bergroup. Masa itulah kita saling mengenali. Jadi kita jadi selesa. Jadi kita nak bergurau, kita nak ni pun dia macam okey. Jadi tak ada jurang antara pelakon baru dengan lama. Tapi kita hormat diorang sebagai senior. Ya. Banyak tanya, diorang tak lokit ilmu. Itu saya cakap lah, memang tak lokit.
Itu memang saya ada. Yang untuk cerita tu pening-pening lalat kakak shoot di Cameron Highland. Ya, sebulan di Canberra. Yang Mustafa Kamal. Dengan Tu dengan kakak jadi kakak yang jealous you. bila adik main cinta. Kenapa bukan aku? Apa pengalaman manis yang dapat kakak kongsikan? Adakah itu bercuti sambil bekerja sebenarnya? Boleh dikatakan sebab kita duduk dekat banglo. Tapi kat banglo tu Berhantu juga. Sebab nak di end tu tiba-tiba lampu padam. Lepas tu dengan bunyi rimau kat situ. Tempat situ macam kita duduk banglo lama. Ramai-ramai kat situ kan. Apa pengalaman dia yang dikacau ke apa ke? Kacau dengan lampu. Kongsilah sikit. Tiba-tiba lampu tak boleh syuting. Tak boleh syuting. Tak ada elektrik lah tu. Tak ada makna. Tak ada elektrik kan. Tak ada makna. Apa yang membuatkan akak rasa macam ini gangguan? Mesti ada satu insting apa? Tempat tu atas bukit. Okay. Tempat banglo lama memang tak ada tu. Kita nak pergi turun bawah pun kita tak berani. Dengar dong ada nak, dia nampak binatang ni lah, dia nampak tu lah, dia nampak ni lah. So macam saya baik. Saya ikut Ibu Yusni. Saya berkepit ni. Yalah. Saya jenis yang macam Kakak sebagai anak mak dalam cerita tu. tak, kat luar pun saya memang rapat dengan Ibu. Okey. Sampai arwah meninggal. Saya memang rapat dengan dia. So itulah pertama saya shoot dengan dia. Memang berkepit dengan dia. Dengan arwah Yusni memang berkepit dengan dia. So jadi kau baru pun jangan kau nak kacau-kacau anak aku. Benda macam tu lah. Patutlah chemistry kakak dengan Ibu Yusni dalam tu nampak macam menjadi. Macam anak dengan mak betul. Padahal itu first time. Itu dengan Ibu Yusni first time. From there baru kita rapat-rapat sampailah ayah-ayah dia. Ada pengalaman lucu yang dapat dikongsikan bila shoot dengan Ibu Yusni, dengan Raja Emma, Mustafa Kamal. Diorang serius tau. So Serius, kalau bukan pelakonan. Pangkat dia kata kalau marah macam anak betul dia buat kita. Tu yang saya rasa bonding dengan diorang macam tak ada gap. Memang saya tak boleh cakap lah. Dulu kenangan kenangan semua yang best. Tempat mistik-mistik ni memang banyak lah kan. Kita benda-benda tu sebab zaman dulu adalah zaman filem. Bukan zaman drama lagi. Lepas tu baru drama kan. Lepas tu baru berdikit. Bila kena gangguan tu tak ada ke panggil ustaz ke panggil pakcik datang rumah tu? Tak Kalau ada. sekarang biasa dah standby ustaz dah. Dulu tak ada yang heavy kot. Dulu tak ada macam tu. Tak ada lah yang tak boleh syuting, tak ada tu. Macam mana pun tak tahu dah. Tak adalah heavy sangat. Sekarang ni kalau kita shoot filem yang horror ke apa kan, mesti akan ada standby seorang pakcik kat tepi. Jangan kan. Kalau buat tulis skrip pun ada kan. Saya buat skrip mana? Tajuk apa? Kemboja Putih. Ya. Sepanjang tulis tu 26 episod, ada je kat ujung katil tu. Nak habis buat kerja je. Ada seorang pakai kelekung. Bagi idea. Tak ada, dia tengok. Dia tengok lah. Kod lah bagi idea, kita tengok je. Tak, sepanjang saya syuting buat tulis skrip tu. Kemboja Putih, saya ingat lagi. Macam mana akak berkarya dalam keadaan yang macam tu? Saya rasa benda, part tu saya boleh terima tak? Sebab saya kena dekat. Yang monyet tadi akak memang tak suka. Ya kan? Yang ini jadi kawan. Serius ke? Saya dapat idea. Kena Kemboja Putih. Nampak depan mata kau kat situ? Kat ujung katil selalu. Lepas tu akak tulis je macam tak ada apa-apa? Tak cakap, kau tengok macam aku. Aku tunggu. Okey. Saya penakut sebenarnya. Tapi saya dapat satu benda ni di sawah. Macam mana ceritanya? Alamak. Sabah ni, saya pergi Sabah untuk syuting dengan arwah ex-husband saya, Nurhan. Okey. Syuting di sana, di satu kedai ni, Indonesia, wak-wak ni semua kan. Ada satu keris kat situ pertama. Orang lain semua beli. Keris tu cantik, kecil je. Dia bagi. Dah lah saya penakut. Dia bagi, ambil je lah. Tapi nak dia cerita masa kebetulan syuting drama tu, ada seorang kena menjerit. Okay. Saya boleh angkat. Saya boleh angkat keris tu macam ni, saya cocok kat sini. Tajam keris tu tau, tapi tak luka tangan saya. Saya tekan, saya kata, pergi ambil meladi hitam Oli Agah. Mana akak dapat bakat tiba-tiba? Itulah tu. Ambil, saya cakap, ambil ladi hitam. Ni pecik dekat ujung kaki. Macam tu je saya cakap. Tapi saya tak boleh buat. Arahkan. Saya nampak toyo kat ujung kaki. Nampak toyo di ujung kaki? Apa dia tengah buat masa tu? Gigit ibu kaki. Ambil darah lah? Toyol tu, toyol dia atau toyol datang atau mana? Tak tahu. Hijau. Lepas tu saya pernah ada experience di Sabah juga. Dia panggil Puja Sawah. Puja Sawah. Ni macam, dia tak ada agama. Dia Puja Sawah. Okay. Dia Puja Sawah. Shooting kat atas rumah dia. Nak dari situ saya pegang keris tu lagi. Isu keris juga lagi. Sepanjang tu saya, macam tu saya. Semua saya, bila tengah break kan, semua lemau ni.
saya pegang lah. Dia benda tu macam kita automatically kita pegang. Dia tengok transparent semua Apa nampak. maksud akak Ha. automatically ni? Bila saya pegang, maknanya contoh saya bila best semua tengah lemau. Diorang lemau. Saya je macam saya keluarkan benda tu. Saya tak tahu kenapa. Tak mungkin Itu. tu saya tak tahu. Lepas tu transparent. Saya nampak kat loteng rumah mayat bersusun. Akak seorang saja nampak? Ya. Okey, apa tindakan akak masa nampak? Tak buat apa-apa. Saya cakap dalam tu ada mayat. Rupanya memang diorang tak tanam mayat. Diorang simpan mayat. Okey. Kat loteng-loteng kat rumah diorang. Orang yang puja sawah tu. So maknanya kita syuting kat tempat tu. Lepas tu kalau perasan, kalau kat Sabah kan ada 7-7. Okey. Tiap-tiap malam kan ada 7-7 kan. Kan bila pandang, saya duk pegang benda tu. Pecah. 7 tu sampai lah kononnya lah. Kebetulan. Lepas tu bila kat Sabah memang selepas balik Sabah, saya boleh buat macam-macam. Saya jadi berani, saya boleh bercakap dengan orang. Sampai sekarang. Sekarang mana keris tu? Saya buang. Kenapa buang? Panas dengan saya. Apa yang menyebabkan kakak buang? Saya bergaduh dengan husband. Okey. Lepas tu macam mak saya, arwah bapak memang ada ni kan. You have something from ni. Dia bang. Sebab dia ada ukiran Jawi, tulisan dia. Tapi kecil. Kecil. Itu yang kakak cakap pegang begini. Pegang ni dia punya, ni keris, dia punya tepi. Dia punya tu. Okay. Macam ni, saya ingat lagi saya pegang macam ni. That's why kakak pegang begini. Saya ingat lagi dia punya simbol macam ni. Cocok kalau tu berdarah sebenarnya, tajam. Tak bisa lah, tapi kakak okey je. Tapi saya boleh nampak tu. So cakap yang benda tu lepas saya dapat, saya boleh nampak clear. Saya boleh bercakap pun. Tapi lepas saya buang benda tu, saya boleh rasa. Tapi akak cakap masa akak tulis Kemboja tadi tu ada tu? Itu sebelum. Itu sebelum buang? Itu sebelum saya kena, sebelum dapat keris? Tak, saya dah habis keris. Saya dah buang keris tu. Okey, dah buang. Mana saya nampak dia punya transparent. Saya tak nampak nyata. Transparent. Saya boleh nampak, tu ada orang lah. Saya macam, kalau masuk saya rasa kat ni, kau nak apa lagi boleh bercakap macam tu. Itu selepas saya buang keris tu. Saya buang di air mengalir. Di air mengalir? Di sungai, di laut? Di sungai. Di sungai. Okay, ada kejadian pelik masa buang tu? Tidak. Tak ada. Lepas tu dia datang balik? Tidak. Datang pun tak ada. Tak ada. Datang pun macam nak cakap je tadi. Tak apa, keluar kan? Dia fikir juga ni. Ada datang balik ke dalam mimpi ke, suruh ambil aku. Ataupun kenapa kau buang aku? Tak ada juga. Saya rasa mungkin, tak tahulah, mungkin kita bersangka baik lah. Mungkin wak tu bagi saya untuk protect during that time aja. Masa shooting tu, berapa sebulan lebih tu, saya macam tak bohong. Terror. Iya. Tapi masa tu saya gugur. Okey. Saya gugur sebelum dapat ni lah. Tak sesuai lah tu, tak elok lah tu. During that time saya gugur. Yang gugur bukan gugur ni, gugur jatuh. Kat toilet. Dia gugur tahu. Maknanya tak boleh, saya tak boleh panas. Tapi lepas itu belum buang lagi. Masih di Sabah. Saya gugur di Sabah. Selepas dapat benda tu. You just imagine kalau anak tu ada, jadi lain pula. Jadi kepada netizen yang tak tahu, Kak Rozi sebenarnya adalah seorang bom. Bida'ah. Tak ada. Experience. Hari ni terbongkar rahsia. Experience. Jadi maksudnya semasa kakak shoot Janda Meletup tu betul lah akak ada power patung tu? Yo. Tak. Sabah tu selepas kahwin. Okey. Sabah tu tak. Itu tipu. Saya pun tak tahu orang kat atas buat. Saya pegang je. Okey. Dia kan kat atas yang kontrol kan. Itu dia mewarisi dari bapak dia kan? Yang patung tu. Boleh ceritakan bagaimana pengalaman kakak menerima tawaran untuk berlakon menjadi heroin Janda Meletup tu? Siapa yang menawarkan? Zack Loman lah. Dia yang buat keputusan itu? Dia terus. Actually selepas, tak kisahlah babe. Saya start Janda Meletup dulu, baru hero baru ni. Tapi keluar lambat kan. Keluar lambat. Sampai sekarang title tu Janda Meletup. Tahu tak? Bahaya. Macam mana pula masa tu nak bertemu dengan Saleh Yaakob pula? Okey dengan Abang Saleh. Abang Saleh sampai, tapi Abang Saleh pun sama. Kat luar dia lain. Dekat dalam dia komedi. Kat luar abang yang paling baik. Dia nasihatkan saya banyak. Jangan tinggal solat sampai sekarang. Kalau jumpa saya, dia tak panggil Rozi, dia panggil adik. Saya pernah shoot dengan Abang Saleh. Tapi dia dekat set pun macam dekat luar belakang kamera macam dalam kamera. Tak, dengan saya tak.
Dia makan aiskrim 2 lah depan saya. Tapi dia sama juga. Okay. 10 kali take, 10 kali lain dialog. Ha, Sama. ya. Orang-orang dulu memang saya rasa orang dulu memang Spontaneous. kasih topik satu je. Lain cerita. 10 kali take, 10 kali lah lain dialog. Okay. Tapi dia kena betul-betul partner yang bagus. Tapi kakak maksudnya kakak pick up jugalah, cepat jugalah. Bila dia ubah dialog, of course kakak pun kena cakap benda betul, lain. Betul, itu membantu. Kan? Sebab ini tak ada latihan, macam mana kakak hadapi benda tu? Kalau kakak pun jenis, Hafsah tukar, tak boleh kak? Okay, macam mana tu kak? Saya rehearsal kita dah tahu target dia apa yang tu. Tetapi bila ad-lib tu lebih kurang sama kan kita. Sama ada kita ad-lib tu kemudian ataupun kita ad-lib tu awal. Kita tengok pada dia punya momen kat situ sebab kadang-kadang abang tambah ni tahu tapi tak tahu apa benda. Lepas tu kadang tak boleh tahu. Sama ada kita bila dah tergamam sama ada reaction ataupun suka hati kau lah. Tapi membantu. Sebab dia akan tu saya cakap surrounding bila kita berkumpul time makan sama-sama, time borak sama-sama, kita selalu satu tempat. Tak berpisah tau. Jadi kita rasa selesa untuk nak over lakonan ke apa ke, kita rasa selesa, tak janggal. Sebab sekarang kan bila habis shoot dia belah. Yeah, Dulu kan memang kita bonding sama-sama makan. Dulu naik van production. Ya, sama-sama borak-borak. Kita keep bonding kat situ. Itu yang saya nampak beza ni. Chemistry tu tak semesti datang bila datang kau rehearsal kita boleh tak. Kadang-kadang contoh yang saya buat iklan satu, saya cakap kenapa saya kata saya buat dengan Arwah Jasmine, saya dapat rasa semua. Saya belajar banyak dengan Arwah Jasmine. Contoh, kita buat cerita commercial Forgiving. Itu yang saya come back. Dulu saya stop sekejap berlakon. So saya come back dalam commercial sebenarnya. Saya tak buat drama dulu. Dengan Arwah Jasmine, dia offer saya dengan Maimunah Forgiving 1997 tak silap. Itu yang dia menang the best director that time. You just imagine, membantunya Boy Mamunah tu, ujung sini, ujung sana, nak nangis je. Dia tak nak nangis. Dia kata, you rasa, see my eyes, dia kata. Boy Mamunah pandang dia, feel. Tak perlu nangis pun. The feel yang orang dulu boleh kasih, jarak jauh ni. Boleh kasih mood. Abang Zaidi Omar, saya banyak juga dengan dia. Dek, mana abang? Kadang-kadang dia tak ada mood kan, nak menangis. Sebab saya dulu komedi, tiba-tiba masuk drama, nangis je. Scene masa kan, lain kan. So, mood tu diorang banyak kasih cara macam tu. Sparring partner you kena cantik. Hero you kena best yang boleh bantu. Kadang eye to eye contact pun kita boleh ni Amal dia. Putih tengok Amal tengok sebab tak ada ni. Dia kasih. Padahal bukan sini orang pun. Banyak ni dulu yang sini-sini kata banyak bantu. Tapi kita janganlah kewat. Maksudnya kalau pelakon dulu kalau nak cue ni, aku cue lah. Aku tak pergi tempat lain lah. Contohlah. Bukan Eddie cue. Bukan Eddie cue. Okay. Betul. Contohlah Abang Imam Manan shooting dengan dia. Orang lain tak boleh cue, kita cue. Macam mana masa kamera depan kita, macam tu juga cue dia nak. Dia nak original yang cue. Tak, mula-mula dia taklah cakap. Tapi kita sebagai orang tu, dia kasih, masa kita punya reaction dekat kamera, dia kasih benda yang sama. Takkan kita ni. Tu yang kadang-kadang kena maki juga. Bila dia kasih yang bagus, macam mana dia punya frame, bila orang lain kasih tu marah tak? Itu dah cukup. Kita sebagai orang baru, kita sebagai orang muda, kita yang ni, ikutlah jejak dia. Itu je saya. Benda tu kita kena alert. Apa surrounding, alert. It's not matter of you study. Attitude to be in the group, in the situation, you kena alert apa yang terjadi. Kalau senior boleh kasih you back shot punya cara macam tu, takkan you nak kasih tinggal segi punya kan? Saya rasa ini berkaitan bukan saja pasal tanggungjawab lah saya rasa. Bila kakak cakap ni saya sedar lagi satu level. Sebelum ni saya fikir tanggungjawab. Kan bila saya cue orang lain saya rasa tanggungjawab saya ni. Kalau kau tak cue aku nanti tak apa. Tapi bila kakak cakap ni saya terfikir satu benda dia sebenarnya kita respect dengan karya ni. Senior tu boleh kasih kita macam tu. Takkan you yang ni nak pelekeh kan? Itu satu saya tadi. Sebab kalau kita tak bagi cue, kita tak respect, kakak nanti yang buat balas ni mungkin tak sama. Tak sama, betul. Dia rosak. Confirm. Dia berlakon sendirilah. Tapi dalam dia kurang ajar. Betul tak? Betul tak? Why not benda-benda macam tu? Sebab sekarang mana? Eddie Q. Apa Q? So reaction you takkan sepenuhnya. Definitely not 100%. Itu yang saya dapat beza. Walau kata menangis pun ya. Menangis macam Denise nangis. Tak perlu menangis. Suara sebab pun dah cukup orang faham. Dah cukup orang rasa. Banyak cara sebenarnya. Isu Q ni kadang-kadang bukan sekadar antara pelakon tu nak bagi atau tak nak bagi. Tapi bila dia masuk set, dia dah diajar begitu.
Tidaklah menyalahkan sesiapa kan, tapi saya melihat kenapa benda tu jadi sekarang kan. Sebab contoh kalau dah habis, kita terdesak nak kejar shot atau kita nak kejar apa-apa, dan orang yang tu kata tak apa pergi ni kau saya lihat akan dulu dia. queue. Tukar baju. Tukar baju kita nak kejar shot cepat. Okey. Mungkin itu juga, tetapi tak tahulah, mungkin cara dulu dengan sekarang membezakan. Tetapi kalaulah pelakon baru tu, pelakon sekarang boleh dapat mood ke dengan bantuan AD ke apa, superb lah. Dia kita dapat mood lah, tapi fake mood lah. Fake mood, ya. So, tak boleh cakap apa, tapi benda tu dah keadaan sekarang. So kita kena adapt. So macam saya pun dah lama tak berlakon. So saya takut juga benda-benda macam tu. Saya dah lama tak berlakon. Last saya berlakon Adam Nahwa. Okey. Saja untuk berkongsi sikit pendapat, walaupun bukan ruang saya untuk bercakap ni. Ya. Kadang-kadang saya lagi selesa AD tak payah bagi cue kalau original actor tak ada. Sebab dia macam mengganggu. Dia mengganggu, tak apa kau tak payah cue. Aku dah simpan suara Kak Rozi di dalam kepala aku. Mood tu. Better. Macam saya lagi suka macam tu. Contohlah, kalau kita nak buat montage ataupun monolog ke apa kan, VO kan, dia punya scene. Kadang-kadang dia bercerita kan, tak perlu pun tak apa, sebab kita dah buat homework. Kita dah buat homework sebab kita dah tahu, cuma kita tak tahu, tapi kita dah ada rasa apa yang ditulis tu. Itu maknanya dia kalau artis tu buat homework, alhamdulillah lah. Tak perlu. Cuma guide kalau kadang itu yang terjadi bila dua-dua ni, okey kau minta saling baju, next scene nak cepat. Yalah. Tu mungkin style sekarang. Kita tak boleh nak salahkan juga. Kita tidak memsalahkan siapa. Tapi cara dulu dengan sekarang lain. Kita hormati cara kerja berbeza-beza. Beza, betul. Okay, kan? Kita balik kepada kenangan kita. Apa yang membuatkan kakak setuju menerima tawaran untuk berlakon Janda Meletup? Itu kalau tanya balik. Sebab soalan dia masih ada banyak lagi. Macam mana pun saya akan balik ke cue card. Abang Zack lah dia kata kau berlakon. Sebab macam tu macam back to back. Lepas macam masa tu saya rasa setahun tu saya tak ada break. Sebab saya pun ujung 89. Memang heroine of the year. Tapi tu siarannya lambat. Okey. Itu maknanya tu yang bila you cakap, Zack Lokman ambil you. Uncle Aziz ambil you. Badu ambil you. Betul juga. Tak terfikir pula. Apa perbezaan kerja antara tadi 3 orang pengarah tadi dan sekarang kakak di tangan Zack Lokman, yang mana Zack Lokman ni lagi sempoi. Itu saya nak pergi ke situ lah. Maksudnya tak lagi sempoi. paling pendek shoot. Shoot. Macam mana? Tiba-tiba lah konti Okay. Satu ni konti. Sari aku ni tiba-tiba next scene tu baju lain. Tak apa kita buat dia dek, kita buat dia. Tukarlah baju lain kat situ. Shot tu dia tunjuk. Okey. Sebab dia tak nak shoot yang itu. Dia sanggup tambah shot lain, semata-mata tukar baju. Dia play smart sebenarnya. Dia tak macam alah kita buat dia. Dia takkan patah balik ke belakang maksudnya. Dia shooting memang kat kampung dia lah. Di Sembilan kan. Situ je lah. Itu tempat dia, itulah tempat dia, itu tempat. Itu yang paling kelakar. Cakap aku tak pernah shooting. Kan konti lari baju. Baju tu pakai baju lain. Dia boleh buat shot tu tukar baju sekejap. Saya tengok apa function ni? Supaya nak konti yang selepas tu. Okey. Display dia cepat lah. Itulah cerita dia. Bukan sebab apa pun tak ada dialog kat situ kan. Semata-mata sebab konti baju tu salah. Ini kalau pengkritik lain dengar ni, dia kata kalau dia tak tahu, dia kata macam Zack Lokman nak tunjukkan apa ni, macam bertukar apa benda lah kan. Sebab konti. Sunah nak konti je. Konti lari. Tertekan ke mengembirakan atau macam fun kerja dengan Abang Zack? Dengan Abang Zack Lokman memang kelakar lah, macam pergi cuti, macam pergi main-main. Shooting dia enjoy. Berbeza yang tadi Abang ni Uncle Aziz. Tapi masing-masing ada cara masing-masing. Tapi yang ini fun. Ini fun yang sikit. Kita buat dia. Kadang-kadang tak ada ikut dalam skrip pun, skrip Uncle Zack yang buat. Kepala dia lah. Kepala dia. Jadi benda kat situ. Kau cakap lah kau cakap. Tapi benda tak lari lah. Tapi macam Uncle Bado dia ada skrip dia. Macam Uncle Aziz dia ada skrip dia. So macam Zack Lokman memang sempoi. Saya memang tak cakap, kenapa kau tukar baju? Kita buat dia. Boleh buat shot tu kan? Orang mesti fikir. Tak fikir kan? Nampak kan? Situ. Pasal tak? Semata-mata sebab konti lari. Itu je. Okey. Filem dia. Okey. Macam mana pula kakak nak balancekan kakak supaya tak tenggelam dengan apa ni, pelawak yang tengah top masa tu? Abang Saleh lah saya masukkan. Kakak nak balancekan supaya kelihatan juga.
Atau kakak tak fikir masa tu? Kakak buat? Sebab yelah kita baru. Lantak kalau apa nak jadi aku ikut je. Kau nak makan aku, kau makan lah. Lepas tu the best thing kalau cerita macam tu tak ada lawan perempuan lainnya. Dia masa tu Kak Rozi. Ya. Rosna Mak Arif. Ya. Cuma-cuma benda tu. Tak macam kita seorang dalam bumi kat situ. Yelah. So macam scene kita memang banyak pun kat situ. So tak boleh buat apa. Tak terfikir pun. Dan tak terfikir pun meletup ke cerita tu apa ke tak. Just lakon nak cakap for fun masa tu. Sebab saya tak ada target pun nak berada di industri ni sampai sekarang. Masa tu lah. Tapi berada sampai sekarang. Tapi position dalam mengisi masa lapang tadi tu. Bapak saya pernah cakap dia cabar saya. Apa berlakon boleh jadi ni? Okey. Okay, bagi saya. Kakak cakap apa? Apa give me cakap dia, you give me like 3 years. Okey. 3 months ke apa benda dah. Maksud tu kan meletup buat kerja tak non-stop. Kereta pertama saya beli. Mana kalau kita jujur cash ya. Berapa payment Kak boleh share? Tak adalah. Masa tu kan back to back shooting. Dia masa tu tak belanja sangat, tak pandai. Cuma mak simpan duit, mami simpan duit. Sekarang back to back pun orang tak boleh beli cash Kak? Boleh lah. Sekarang lagi mahal. Tak adalah kereta baru, second hand. Chariot 2 car tu, ingat lagi? Kita Chariot 2 pintu. Dulu mana ada Chariot 2 pintu? Cuma 4 doors kan. Oi, dahsyat Rozi Rashid. Lepas tu baru berlakon beli kereta. Itu dia sikit tu bapak cakap, apa yang boleh buat? Okey, bukti lah. Okey. So from there dia bagi izin. Maknanya dia kita boleh ada bukti. Boleh simpan duit dengan berlakon sebenarnya. Lepas tu dia cakap, saya simpan. Sebab saya ada banker saya mak saya. Duit bagi kat mak lah. Duit bagi mak, kakak tak enjoy lah. Enjoy juga. Tapi tak mungkin saya tak ke situ. Sebab lepas habis sekolah saya macam benda-benda macam ni saya buat. So macam kena jaga diri, kita dah berlakon. Takkan nak pergi tempat-tempat bukan. Kena jaga diri. Yang mungkin benefit kat situ. Betul. Untuk nak pergi ni, jadi macam dengan mak, ni je. So saya beli berapa belas ribu je kot. Dulu kan murah je kereta. Tapi second hand lah. But I'm proud of myself to show that my dad kata sebenarnya bidang seni ni terpulang pada kita. You want to become a good one? Yes, you be. If not, tu je. Kalau tergelincir lah kita kan. Nama itu Sauma Radit. Anak dai. Okay, bagaimana kakak melihat perbezaan metod lakonan di skrin dan juga di pentas? Pentas tu rehearsal berapa lama? Tengoklah, tengok bajet. Tapi seronoknya bila di pentas, bila you nak kata hafal kan, you tahu naskah tu. And you tahu you punya sparring partner punya. Kan itu yang kelebihan bila kita rehearsal. And then bila showing like 5 days, 7 hari je tunjuk kan. Tapi kita boleh hafal. It's not hafal lah. You tahu satu naskah tu. Bila tiba-tiba lah masa hari tu hari bodoh kan. You punya sparring partner yang bantu you dialog tu. Itu pun chemistry juga lah. Saya pernah shooting 60 episod. Saya tak ngam dengan saya punya partner. Okay. Siapa partner tu? Jangan cakap. 60 episod drama. 60 episod. Jadi macam mana kakak menghadapi yang mungkin 3 bulan, mungkin ada 3 bulan. Lebih. Lebih 4 Lebih 14 sebab cuma pakai 3 kamera. 4 bulan. 4 bulan. Macam mana kakak menghadapi 4 bulan tak ngam dengan sparring partner? Saya pandang sebelah telinga dia je. Reaction ni kau baik ni. Kau baik. Memang okey, kita cari apa benda 30 episod kawan baik. Okey, terus kan. Lepas tu bila dia punya compress tapi eye level saya kat telinga. Saya tak boleh pandang dia. Bila cut terus, okey, hal kau sendiri. Macam. Okey. Action balik. So di mana kejujuran dalam berakting? Itulah. Terangkan pada saya. Tak jujur pun ya juga sebab kita tapi tak tahulah. Nasib baik sampai sekarang tak jumpa lagi. Tak jumpa ataupun bila kakak tak tengok jumpa. ada job yang melibatkan itu, kakak kata busy? Tak juga. Mungkin lepas tak juga. Okay. Lepas tu saya banyak ni tapi saya tak pernah sama dia. Maksudnya tak ada rehearsal lah ni sebelum take? Masuk je lah? Kita belajar dialog tapi macam jauh-jauh. Jauh sebab kena rehearsal sebab dia 3 cam. Dia bagi 3 cam kan kena rehearsal. Kau nak bergerak sana, kau nak gerak sini, kamera kena capture betul. So kita pandang 4 bulan ke? Apa yang kakak marah sangat tu? Bukan saya. Apa yang kakak marah sangat tu? Bukan, isunya bukan saya. Okay. Bila seorang tu dah kena semua kena. Kena kat saya juga. Itu je lah. Jangan cerita lebih-lebih. Dah lupakan. Tak, saya tengah memikirkan 4 bulan untuk berada di situ. Tapi bukanlah start dah awal tu gaduh.
Lampau lah baru start dah turun meladum lampau tu. Baru tak sign kontrak tu. Okay. Halfway. Yalah. Ya, bila apa ni dah berhari-hari di situ, sikap dah berubah. Sebab mungkin satu penat bila masa-masa macam isu ni kan teman-teman dengan hero-nya pun macam ni. Cerita tu macam 3 orang satu rumah. Bayangkan 3 orang satu rumah best friend. Dah tahu dah cerita. Apa cerita? Saya pun tak ingat. Director pula macam mana mengambil peranan masa tu? Ke director? Tak ada, diorang tak tahu. Ha? Diorang tahu tapi Mustahil tak tahu. Tahu, Kak. tapi Come on lah Kak. tahu tapi kita world kita satu itu ke. tahu tapi professional lah beli set. Kat dalam set tu memang kau baik. Okey. Tak nampak. Tapi bila kita tengok pun masa kita kan 3 kamera, di kamera kita kena tengok balik kan. Balik tak nampak. Tak nampak. Cuma memang bila profesional. tak bukanlah itu nampak. Sebab mungkin kita try to avoid lah benda tu kan. Kalau boleh salah. Tapi minta maaf lah ujung-ujung tu maaf lah. Tapi pergaduhan tu tetap gaduh. So macam mungkin shot kat sini. Kita pandang sebab eye level kita diajar juga. Kalau eye level, kalau pandang eye to eye contact kadang tak boleh ambil mood. Pandang kat sebelah telinga dia. Ada juga yang sini-sini kata, okay Rozi kau tak boleh pandang mata dia, kau pandang telinga. As long as eye level kat situ sama. Macam tu. Okay, saya nak tanya. Ini dalam kita banner mood masa acting lah kan. Okay. Kakak tak suka dengan dia, ada ataupun bukan tak suka, ada masalah yang tak boleh settle ni, marah ke apa. Tapi bila action, adakah kakak melupakan perasaan tu? Of course. Tak, boleh? Boleh. Macam mana kakak mendalami sampai aku lupa yang aku sebenarnya tak suka kau? Sebab kita bukan diri kita masa tu. Okay. Kita adalah watak ketika itu. Itu salah satu. Contohlah kalau hujan. Scene panas kan, kalau scene panas tapi you kena rasa gedung-gedung. Yalah. Sama juga. It goes the same. Itu je. Sebab you berlakon watak yang lain. Contoh saya kena macam scene kena rogol, kena apa, banyak benda-benda tu. Macam mana nak menjiwai itu? Benda-benda macam tu lah. Ui, merangkak tengah-tengah kelapa sawit Ya. Kelapa sawit pakai longkang, okay. Hujan tu pakai longkang, bomba. Saya pernah. Scene rogol. Tak gatal satu badan. Ya. Dekat tengah kelapa sawit, dalam satu kereta kena rogol ni. Air hujan tu dipakai air longkang tu. Kakak tak bising masa tu? Taklah bising. Taklah Kau tak ada bomba ke tanya? Tak ada bajet bomba? Bomba lah tu. Oh. Dalam kawasan tu mana ada pipe. So dia ambil air, sama ada air sungai ke air apa. Tapi air longkang tu, it's not longkang yang kecil tu, longkang besar. Yeah. So sebab pilih nak pakai air, nak jadikan air hujan. Macam dengan baju ni. Tak, tu kata. Sian jadi pelakon kau kan? Shot. Nampak macam glamour tapi mandi air longkang. Tapi kena kutu kan. Okay. Itulah kita punya pergemanan. Tapi cerita tu best. Cerita tu 26 episod. Okay. Kakak melihat pula, sebab kakak berada di kedua-dua tu. Kakak lepas tu aktif lagi tak? Ada tak buat teater lagi selepas? Daripada satu terus masuk filem, ada tak patah balik ke teater? Ada teater dengan Deja Vu. Deja Vu, bukan Deja Vu. Deja Vu saja. Deja Vu, okey. Kak Rosmina punya. Rosmina dia direct, saya dengan Rosina K. Rosmina tak ingat. Dekat Istana Budaya lah. Deja Vu tak silap. Lepas tu saya sparring dengan Fazrul. Rosmina Tahir ya. Rosmina Tahir pun ya, grup dia orang. Okey. Rosmina Tahir. Lepas tu tak silap saya dengan Kak Oji. Oji Madam masa tu. Masa tu Istana Budaya atau Panggung Negara? Istana Budaya. Istana Budaya. Tu kita buat 7 hari. Tu saya refresh balik selepas saya comeback. Saya comeback, saya buat start dengan komersial dulu dengan Arwah Jasmine. So saya banyak buat komersial dengan Arwah Jasmine. Lepas tu baru saya pelan-pelan untuk balik ke ni. Ke berlakon balik. Tu start drama balik. Tu start drama tu balik, saya banyak dapat drama, heavy drama. Ya. Komedi saya tak. Sebanyak heavy drama. Ya, heavy drama. Saya pun perasan benda tu. Benda tu I think start daripada yang commercial tu kot, yang forgiving tu. Forgiving tu. Selepas filem dengan Abang Zack tadi, Janda Meletup, apa lagi filem yang kakak berlakon sebelum masuk ke fasa dengan Arwah Yasmin? Saya stop kot lepas tu. Apa dia? Saya berhenti berlakon. Oh, okey. Boleh ceritakan sikit pengalaman tu? Saya berhenti berlakon lepas tu ya. Kenapa? Konon nak jaga rumah tangga lah kononnya. Tak, bukan konon lah. Memang jaga yelah, betul rumah tangga lah. Kau takkan boleh besar. Adalah konon-konon. Kecil tak, hati dia. Mak aku jaga aku konon-konon. Tak, maksud dia
begitulah bila pelakon semua macam tu kot. Siapa pelakon lepas kahwin mesti stop sekejap kan. So memang masa tu memang saya tak berlakon, tapi lama-lama saya jadi minat untuk menulis. Awak tak tahu, saya ghostwriter untuk Baba dan Nyonya, tahu tak? Dah tak jadi ghost. Ghostwriter. Sekarang dah jadi. Ya, dah tak jadi ghost yang itu. Sudah jadi ghostwriter. Baba dan Nyonya. Oh, saya tengok hari-hari ya. Saya Sampai dengan saya tak tahu rupanya yang itu lelaki. Ya. Saya start sebelum saya punya drama sendiri yang saya keluarkan nama saya jadi ghostwriter untuk tapi tak semualah. Iyalah. Partly. Saya training from there. And salah satu saya jadi writer, saya tak buat terus tolong menulis. Saya pergi editing dulu. Editing dulu. Saya masuk editing class untuk nak tahu what is cutting point. Okay. Sebab bila diajar your screenplay, you have to know how to edit. What is dissolve, what ni. Setengah orang semua kat tu kan. Sampai kita kalau belajar betul-betul dulu kena ada CU, screenplay kena betul. Lepas tu kata, itu kerja aku lah, dia kata. So tapi kepuasan untuk kita menulis at least ada screenplay, betul. So saya diajar untuk berada di editing room untuk what is sebenarnya screenplay macam mana kau nak dissolve macam mana, nak ni macam itu saja baru saya pergi ke arah skrip. Sekarang kita akan bercakap pula kepada fasa baru. Selepas lama kakak tidak berlakon, menyepikan diri, konon-konon menumpu tumpuan daripada keluarga. Kenapa kembali di tangan Allahyarham Yasmin Hamid? Ahmad. Yasmin Ahmad. Maafkan saya, Yasmin Ahmad. Itu tetamu yang sebelum ini. Pening kak, dah malam. Okey kak. Yasmin Ahmad. Yasmin Ahmad. Saya come back selepas dapat sijil sertifikat besar. Ya. Dia offer untuk buat commercial sebenarnya. Okey, commercial. Commercial Petronas, Forgiving. So saya macam sebenarnya tak nak pun sebenarnya nak balik, tapi macam alah tak apalah Ruzi, buat iklan je, berapa lama sangat kan. So pergi casting. Lepas tu saya ada casting untuk klien lah sebenarnya kan. Kata dia kena screen test lah casting. Untuk production. Production okey je. Production okey dah, tapi depends on ni lah. Tu ada Rahim Ma'ruf punya wife. Saya ada orang. So buat screen test, maksud saya pergi, saya sparring partner dengan Azianawati, dengan Hamidah Wahab, ni dengan Waimunah. Tapi dengan Waimunah saya dapat. In fact masa tu saya, Umi Aida, ramai lagi yang pergi cast. So mungkin chemistry yang saya nampak. And then rupanya cerita Forgiving tu adalah cerita arwah. Cerita arwah macam mana dengan mak dia. So mak dia pun dia kata, sesuai lah diorang berdua ni. So apa yang terjadi dalam Forgiving tu adalah cerita the real story. Dia marah mak dia pergi bawa diri, lepas tu dia balik. Itulah dia terjadi. And then moment yang saya nampak bila commercial tu balik, cara commercial arwah ni ada storytelling kan, ada pengajaran kat situ, cara dia lain. So macam drama. So kita feel kat situ memang best, bonding kat situ. So macam itu, macam masa tu saya macam ya Allah, lainnya dunia aku sekarang ni dari sebab commercial memang semua 100% kena perfect. Itu memang banyak kali, tapi memang perfect dan di-approve oleh klien. Ya. Kadang-kadang berapa minit je cerita kan. Kadang-kadang tak payah ulang pun saja dia nak tunjuk kuasa. Padahal dia ambil yang first. Ya, geram je kadang-kadang saya. Tu kadang-kadang penat weh. Sama je. So saya banyak ke situ dulu, banyak iklan, banyak buat commercial, buat Maxis. Okey dulu billboard dekat Federal Highway tu yang kalau tengok Cornetto yang berdiri kat belakang badan je weh. Saya kat situ lah. Tapi commercial bayar banyak. Dulu commercial memang bayar banyak. And then kontrak. Tak ada kontrak, tapi bayar ni lambat. Tapi commercial tu memang bayar lambat. Tapi contohlah masa saya buat Forgiving tu dah, masa kita tengah recession tu. 1997 buat recession kan. Saya dapat earn banyak kat situ. Sebab dia punya bayaran cara lain. Berlakon lain. Tablet lain. Kalau surat khabar lain, VO lain. So kalau benda tu English yang Malay lain harga. So saya earn kat situ banyak. So saya kata why not aku datang balik, tapi cara berbeza. Start daripada commercial baru saya buat drama-drama. Cara yang kerja sikit gaji banyak. Ya. Sebelum tu kakak dah kenal arwah Yasmin ke belum? Belum. Itulah first time saya kenal dia. Okey. So orang yang saya rasa
you nak ilmu, dia takkan bagi. You carilah dengan. Aha. Dia kasih ilmu, tapi you kena pandai tanya dia. Okey. So saya banyak belajar dengan dia sebenarnya, cara menulis, cara ni. And then contohlah salah satu kematian, saya punya manager untuk saya punya ni meninggal tau. Dia tak tanya orang meninggal, dia tanya kita. Lain tak? Kalau dia kata dia cakap Min pet pass away cakap kan. Lepas tu dia kata, "Oh ya, yeah? How are you?" Dia tanya kita. Dia tak tanya tu. Soalan dia lain tau. So dia lain. Yang saya nampak memang dia lain. Dia membuatkan kita rasa macam aku Kita disayangi. close. Ya. Dia tanya kita macam mana. Sebab saya rapat dengan pet tu sebab dia manager saya. Saya ingat lagi masa tu dia meninggal. Sebelum saya datang, Vanida call. Kak Rozi datang, Kak Rozi pet critical. So dia kena breast cancer. Pet kata, I datang, I borak-borak dengan dia. Dia borak-borak dengan dia. Dia masuk Islam tau tapi tak sempat. Borak-borak dengan dia semua ni. Saya turun je, dia punya kawan telefon. Rozi, pet pass away. Saya naik atas balik. Maknanya dia, pet nak jumpa saya. Abang ni dah cakap, pet nak jumpa you Rozi. Kata. So itu saya cakap, itu yang saya stop iklan, stop komersial pun sebabkan itu juga. Saya terkesan dengan pet dan selepas tu harga komersial tak macam sekarang, macam dulu. So sebab kita orang diajar saya, Mbak Nida, memang pet ni yang jaga kita orang. Kenapa kehilangan arwah tu mempengaruhi kerjaya kakak? Tak mempengaruhi sebab satu lagi payment tak macam dulu. Okey. Jujur. Jujur sangat. Tapi Jangan tak jujur sangat. Tak adalah, bukanlah pasal tu juga. Tapi memang dulu away dia punya persen tu banyak dulu daripada sekarang. Dulu memang kita kena bagi kita punya tu 30-20%. Yes. Yeah. Tapi amount yang kita dapat tu banyak. You bayangkan? Masih boleh lah. Masih boleh bertahan dan kita pet ni jaga kita punya value. Banyak sebenarnya melakukan. Tapi orang tak perasan je. Sebab bila kita make up dia lain. Milo jadi lain, ni jadi lain, dia boleh ni kita. Dan dia ajar kita, contohlah, produk international and produk domestic, there's a different price dia different. So dia ajar kita. So lepas tu memang saya tanya. Even though kalau macam flyers, untuk flyers saja, setengah jam kan, harga RM5,000. Sedap-sedap. Kakak muka komersial kak? Tak ada. Maksudnya boleh jual kalau letak kat produk ni sebab klien ni, dia punya, saya baca dia senang aja. Kalau talent ni, dia boleh tak mewakili aku punya kegahan jenama aku? Dulu sekarang. Dulu. Ya. Ya, selepas itu kakak masuk ke set. Baru set balik. Set Rabun betul? Ya. Rabun First dulu drama dia sebelum adalah Rabun. yang lain-lain tu. Okey, Rabun kak lama sangat nak keluar. Daripada saya kecil saya dah besar pun dapat tengok. Kan? Kalau tak salah saya. Tapi dah keluar kat Singapura. Tak yalah. Yang lagi isu dia lah. Satu sebab salah satu adalah sebab shot tu dia tak balance kan? Maksudnya? Dia punya shot contohlah. Dia kalau kita kan ada 2-3 shot. Yelah dia pacak je lah. Dia pacak tapi dia kata dia ada rasa. Ya. Itu arwah Jasmine punya, itu trademark dia. So kita sampai ke filem pun macam tu juga kan. Dia akan, orang mula memahami kenapa dia buat macam tu selepas filem dia. Rabun susah nak apa. Contohlah, kat Rabun tu kalau perasan ada scene scene banyak scene saya ingat Rabun tu. scene 4 minit tu yang apa gasolin jalan kat tu. Okay. 4 minit kita pakai baju. 4 minit statik je. Kita pakai baju, dah pakai kostum. Oh, kita nak next scene apa ni? Okay, next shot lah maksud dia. Okay, next scene. Okay. Lah, ini je. Cakap pakai baju ni. Okay, ada rasa. Dia punya style. Okay. Lepas tu macam Rabun satu yang beria-ia yang pasal... Scene kakak dekat kampung kan? Kampung. Sejadi mak tiri pada siapa pelakon tu, saya lupa. Tai ke? Bukan tak ingat nama dia. Tu. Lepas tu yang mencuri tu. Yang mencuri. Mencuri tu. Yang saya betul-betul satu lagi saya salah satu tak boleh dapat sebab ada satu saya tak tahu benda tu dibuang ke tidak. Ada satu alamak. Honey scene dekat dalam satu bilik. Benda tu beranak lah, scene beranak. Scene beranak lah ni. Ada yang macam mana scene tu? Ini tak tahu. Tak tahu masih ada lagi ke tidak, tak tahu. Saya tak ingat itu. Tak tahu, saya rasa dekat TV tak keluar kot. Dia tempat ni, dia bilik. Saya ingat kalau orang tua. Lepas tu dia punya back story lah. Lepas tu meninggal tinggal dia dengan anak tiri dia. So ada satu scene tu memang saya tengah horny. Aku tengah air buta horny. Rasa? Tapi dia punya bermain dengan bantal peluk. Rasa? Tak ada. Scene tu saya tak nampak. Bermain dengan bantal peluk dan cuma berada di dalam set, dalam bilik tu
saya, Jasmine dengan cameraman saja. Sebab dia, okay, kalau notice Forgiving saya punya commercial, yang saya bawa kereta, saya menangis tu, sebelah saya adalah Jasmine. Sama juga scene tu. Dia auto bagi dialog, bagi screenplay, kita hayati apa yang dia cakap, then you do it. You just imagine. Arwah Jasmine. Itu yang kira macam scene beranak lah. Tak tahu dia keluar tidak. Saya seingat saya tak ada scene tu tak dikeluarkan. Sebab yang sempat dikontroversikan ialah scene arwah Embra Jolie yang dimandikan oleh apa kakak Katina. Yang patut berkemban kan. Yang itu. Scene tu tidak pernah diperkatakan umum lah. Maksudnya ramai yang tak tahu sampai hari ni. Yeah. Apa perasaan kakak masa buat scene tu? Cakap, Min, are you sure nak buat benda ni? Lepas tu tengah air buta pula tu rasa. Min, betul ke? Cakap, yeah, but I don't think it's boleh takkan keluar kat sini. Kata, but why? Cakap, just in case dia kata macam tu. Saya rasa keluar, ada sekali keluar kot benda tu. Tapi tak tahu kat mana. Saya cakap macam air. Dia cakap, kenapa you nak buat cerita scene ni? Kenapa? Tak tahu dia kata. I suka. Dia kata it's part of naluri seorang wanita. Okay. Sebab you tinggal berdua dengan anak tiri you yang dah besar. Sense tak? Make sense tak? Naluri bila mak tiri tu masih muda lagi. Simbolik dia sebenarnya nak buat. Tapi sebab itu saya single, okey lah I buat lah. Tak, Rozia kasih bantal peluk. So you dengar apa yang cakap. Okay. Gitulah. Saya boleh bayangkanlah bagaimana dia memberi arahan untuk scene tu daripada tepi kan. Dia tu style dia kan. Boleh faham lah betul. Okay. Kakak terlibat juga di dalam iklan arwah, kemudian di dalam beberapa filem dia. Berapa banyak kakak melihat semua cerita itu ada hubung kait dengan peribadi dia? Ya, betul. Sejauh mana kakak perasan benda tu? Sebab kita tahu nama sama. Kebanyakan cerita dah cerita pasal Orchid, cerita pasal mak dengan bapak. Itu cerita betul. Kalau cerita kan kata, and salah satu yang setiap kali kita syuting, mak bapak akan datang join kita orang. Mak bapak dia. Okay. Kan ada kalau tengok cerita Mohsin kot yang ada main piano last tu. Ujung tu. Itu memang dedicate. Kan mak bapak main piano, mak nyanyi, bapak nyanyi kan. So actually dia Kak, kejap. Kadang-kadang saya tengok cerita tu banyak kali sebab nak tunggu scene last tu. Kan? Lagu tu. Hebat tak hebat betapa arwah Jasmine ni mengangkat mak bapak. Walaupun scene tu credit title je sebenarnya. Kan. Satu dia menghargai pekerja-pekerja dia bawah semua tau. Semua group masuk dalam satu frame tu. Dia enjoy working with arwah Jasmine. Itu saya cakap. Arwah Jasmine, contoh yang cerita scene ni apa? Yang pegang anjing tu. Ya, Namron tu. Benda tu logik. Pegang jadi belakang. show. Tak basah kan tak jadi hati. Kalau haram, kalau tu pun pergi dah. Ya. Kan benda-benda kenapa nak dijadikan kontroversi? Saya faham situ. Selepas dia memegang anjing tu, dia memegang K. Rahman dalam posisi tangan yang sama. Macam Abang K dia level, kau level anjing. Itulah. Maksudnya bukan K lah, watak itu. Watak itu. Saya dengan K bergaduh. Saya dengan K Rahman bergaduh. Scene bergaduh yang mengamuk dengan K Rahman kan. K Rahman masuk rumah. Ya. Itu tak planning tau. Planning dia sikit je, berapa second je. Tapi saya mengamuk, saya naik share kat dalam tu. Benda masuk. Kalau tengok betul, saya naik hantu. Memang. Saya boleh tolak dia macam tu. Dia kan dia kontrol saya. Saya boleh tolak dia macam tu je. Kira kau gila ke apa Rozi? Mana energi kau dapat? Lepas tu arwah Jasmine tak potong scene tu sampai saya betul-betul give up. Apa perasaan kakak masa buat scene tu? Apa? Tak tahu. Kakak di mana sebenarnya? Tak tahu. Saya boleh push dia. Dia kata energi saya lain. K kata? Dan Jasmine kata. Dan dia tarik kat saya keluar. Are you okay? What happened? Dia cakap. Apa jadi tadi? Superb dia kata. I boleh lawan atas katil yang lembik macam tu. Boleh tolak K yang dia yang tinggi tu. Lepas tu dengan rumah tu keras juga. Rumah apa kuartus kereta api Tak KTM ke apa. KTM, tapi nampaklah itu kuartus lama. Kosong, rumah tu kosong. The whole area is kosong. So benda tu macam banyak lah. Tak tahu benda. Kot. Memang bukan saya lah masa tu. Bukan watak tu pun saya rasa. Energi saya lain. Tapi alhamdulillah kamera dapat capture walaupun single shot. Ada dapat single shot?
Dapat, Tapi dia concentrate kat saya sebenarnya tau. Ya. Kalau berhati betul-betul, Ya. dia concentrate kat saya. Towards the end baru dia tukar. Saya tak rasa pasal. Sebab one take. One take. Dia tak repeat. Dapat benda tu dapat. Ya. Cuma kita sebagai penonton kita tak tahu yang kakak tak sedar diri masa tu. Kita nampak macam acting real ni. K rasa ni berdarah kot dia punya tu. Tak silap saya. Dia kata kau lain kata. K dah panggil lah? Panggil K. Siti Jas pun kata, Kak, I paling suka karakter tu Kak. Yang Kak mengamuk dengan K. Dia pun ingat karakter scene tu. Jasmine kata, Jasmine biarkan sampai saya give up. Dia tak cut langsung. Padahal berlama tu. Okay Kak. Kakak sebelum ni apa ni? Dengan pengarah-pengarah yang lucu. Kan daripada awal tu. Kemudian muncul kembali dengan pengarah yang dengan satu mesej yang sangat jelas, sangat kuat. Acting yang lain. Acting pun lain. Acting yang sangat natural. Macam mana kakak masuk ke dunia baru? Itulah saya training dalam commercial kot. Training dalam commercial. Tak mungkin lah. Sambil tu kita pergi belajar juga sebenarnya. Ada sebenarnya saya. Ada coaching ke? Once ada coaching. Siapa bila coaching? Bila dengan Jasmine memang kita ada train berlakon. Training. Boleh? Every kadang-kadang Nomar Nurdin, Okey, Nomar Nurdin. Fatimah Waka, dan a few lagi yang tu yang memang dulu memang kita punya cikgu itulah. Okey. So dengan Syumi pun setiap drama pun akan ada kelas. Dia ikut watak. Jadi itu sangat membantu kakak mendalami watak sampai menang Gubra. Dia 5 scene je. 5 scene. Okay, ceritakan sikit pengalaman Gubra, macam mana kakak menghayati benda tu. Kalau nak ikutkan comeback dan menang. Pelakon wanita terbaik. Sebab kalau ikutkan ke filem tu bukannya tentang kakak. Dia dua cerita. Dia dua cerita. Dalam satu filem dua cerita. Maksud saya dengan Sharifah Aminah lah. Sharifah Amani. Lepas tu Sharifah Amani. Tak silap saya. So compare dengan dia. Saya mungkin tak tahu, mungkin rezeki saya ikut buat comeback tu. Satu kali yang saya nampak ada satu, dia dengan Jasmine ni, saya syuting 16 hari je, less than 20. Okey. Tu satu filem. Less than. Memang tu. Tapi rehearsal 2-3 bulan. Contoh satu scene, kalau perasan, saya keluar klinik, anak saya kat depan tu, saya dapat tahu saya ada HIV kan, saya apa. Air mata berenang. Lepas tu saya kena senyum kat dia. Tapi tanpa air mata jatuh. Susah kan nak buat tu? Dia minta untuk bergenang saja ataupun kakak yang buat tu? Dia nak. So saya masa rehearsal tu, itulah. Rehearsal. Okay Razif, I nak ni. Ada scene yang masa rehearsal dia nangis, ada yang ni. So dia pick, okay I nak you berenang je tapi you senyum kat anak. Anak berenang, dah berenang, lepas tu kan kat mata jatuh lah mata, betul tak? Bayangkan. Okay. Masa nak shoot adegan yang itu, scene itu, time by kakak ataupun kakak kena follow technical, bila technical ready kena shoot? Ataupun dia kata, okay Rosie take your time. Bila you ready dia kata take your time. Tapi kita dah pakai uniform. Bila dah diarahkan Jasmine, okay I lock lakonan ni. Automatik kita dah set. Tak tahulah, dengan Jasmine bila masuk je, pakai kostum je, pakai je ni, Dato' masuk watak. Tak lama, scene tu tak lama pun buat. Tapi 3 take. Sebab saya tak mampu. 3 take okey lah. Tak, dengan Jasmine tak pernah yang 3 take. Itu paling banyak lah tu. Satu take selalu yang kita memang macam tu. Memang tu style Jasmine. Sebab dah rehearse kau-kau punya. Yes, sebab kita dah lock acting kita. So maknanya kita lock, kita automatik kita akan berada di situ. So itu saya buat 3 kot. Macam nak nangis. Masa first time keluar. Nak berenang senyum tapi tak berenang. Uish, susah. Macam mana kak nak jual acting yang berkesan tapi dalam single shot yang lama? Dalam lah. Wah, tu dia macam mana tu? Share sikit. Itu gifted lah tu. Gifted. Okay. Humble dalam belagak. Tu dia. Macam mana kak? Susah tu kak? Tak tahu, itu satu. Saya ulang balik ya. Mengekalkan emosi dalam single shot yang jauh dan lama. Macam mana kak? Tak tahu, benda tu okay. Tak ramai pengarah boleh buat, pelakon boleh buat. Satu menjiwai watak, and satu macam mana? No, salah satu untuk berlakon is gifted. Lillahi ta'ala. Gifted. And we polish with class. Dan itu yang memang itu ada gifted lah Allah bagi. Kita polish dengan benda lain. Tapi kalau untuk yang orang tak berlakon, dia akan pergi kelas ke apa benda lah. Tapi bila cakap tentang macam nak menjiwai itu, itulah. Tak boleh cakap apa. Saya, benda, bila berlakon, janganlah anggap diri tu Rozi Rashid. Jadilah orang tu.
Kan? Itu saya tak boleh nak ni. Cuma bila ada saya coaching berlakon, Okay. one to one saya akan ikut pada watak tu sendiri. Hmm. So saya minta pelakon tu. Saya ada coaching budak-budak baru Okay. kan. So saya tak pergi by genre, saya ikut cerita yang dia buat. Yang pelakon tu sendiri buat Pelakon sendiri, backstory dia. Tak, that's why bila berlakon pun kena tahu backstory. Ya. Contoh you jadi watak Mak Beda. Hmm. Mak Beda ni siapa? Ni semua backstory sama juga kalau kita Maksud buat saya skrip. ni backstory yang kakak cipta atau pelakon cipta? Kadang-kadang kita tanya writer. Writer tanya writer Okay. dulu. Kalau writer kata dia tak ada, we have to create. Okay, yeah. Itu selalu yang kita buat homework dululah. Hmm. Tapi sekarang jalan. Dia Kan. dah kira tak apalah. Bukan saya, maksud dia artis sekarang. Okey. Kita tetap buat homework sebab kita dah biasa. Oh. Kalau contoh kalau kita buat homework, kita berlakon, kita mesti tulis kat tepi tu, tulis apa kita punya konti mood, konti apa. Kurang-kurangnya subtext. Ya. Kenapa aku bercakap benda ini Ya. lah. Tak contoh konti. Sebab kita kalau shoot satu hari tu by location, Ya. bukan by scene. Memang disiplin tak? Dulu punya artis lah. Saya pernah share juga pengalaman saya pernah shoot dengan kakak Angeline Tan. Ha. Saya jumpa memang ramai pelakon lama berdisiplin. Menjaga dia punya konti semua. Tapi kakak Angeline ni cakap, wow, dia jaga konti baju dia sendiri. Ya. Dia note kat sini, aku pakai baju ni dan dia note. Kakak, kita ada wardrobe, kenapa you buat ni? No lah, I rasa lagi yakin kalau I sendiri jaga. Betul. Itu sini dulu punya ni. Dia diajar begitu. You have to do your homework. Sebab tu yang kalau kita cepat recall. Sekarang ni memang mana kita boleh recall kita punya mood pula. Jadi kita homework. That's why kita perlu ada skrip. Kita perlu copy macam ni. Okay, berbalik pada arwah Yasmin tadi, Yasmin Ahmad. Dalam cerita dia banyak falsafah yang dia nak sampaikan, metafor. Adakah dia bercerita itu dengan pelakon atau dia biarkan pelakon tu cari sendiri macam mana? Sepanjang 2-3 bulan kita shoot rehearsal tu, itulah dia akan ajar. Itulah. Dia beritahu apa yang dia nak dia sampaikan. Okay. Dia nak lebih dekat pada reality Malaysia. Itulah dia punya ni. Dia tak buat cerita yang benda tu kata macam tadi. Tapi kadang benda tu orang tak berani nak buat. Ya. Dia yang berani kan. Ya. So dia kata dia nak dekat dengan manusia, kemanusiaan. Itulah dia kata tu. Sebab sebelum dia meninggal saya ingat lagi, Rosie standby. There were more film to go sebelum dia meninggal. Dan saya sendiri nampak dia masa dia collapse dekat TV3, lepas tu dia bawa pergi Damansara. Lepas tu saya pergi dan saya kata alamak tak lama. Itu sebab saya lepas craze tu kan, saya boleh rasa benda tu. Okay. Cakap tak lama ni cakap. Ada insting. Betul. Dapat jumpa dia, dapat cium dia, cakap alhamdulillah cakap. Tapi dia pergi dengan keadaan yang alhamdulillah. Okay, arwah Yasmin ni karya dia pada awal dia keluar tu dikritik dan juga kadang-kadang tu suka diterima oleh orang yang dah menonton macam-macam filem kan. Kata kenapa buat filem macam orang malas. Dia katalah, bukan saya kata, saya ambil apa orang kata je. Sama juga yang pelakon-pelakon kat situ tanya. Kenapa shot dia macam ni? Kenapa shot dia macam ni? Tapi kita orang tanya. Dia kata kalau sebagai pengarah rasa apa yang you buat, that's it. Senang je dia punya tu. Kalau dia tak puas, dia buatlah angle lain pula. Tapi bila rasa benda tu sampailah dia kata. Kakak ada rasa sangsi ke masa shoot tu? Boleh je. Sangsi tidak, tapi tanya-tanya. Kenapa ya? Kenapa ya? Dia bagilah jawapan. Dan satu, Min ni dia tak suka make up. Kalau kamu betul. Contoh lagi 2-3 bulan nak shoot, kening you berbentuk. Biarkan Rosie. 2 minggu lah. Dia takkan ni. Dia nak real. Dia real one. Okay. No bedak, no apa. Kalau benda tu berpeluh sikit, kalau perlu nak ada peluh, biarkan. Dia tak ada. No make up dengan dia. Okay, dalam menghadapi kritikan karya-karya dia tu, tapi apa ni? Macam mana saya nak cakap karya dia tu memberikan kesan yang mendalam. Ya. Kenapa karya-karya dia memberi begitu? Maksudnya semua filem memberi kesan, tapi kenapa yang ini daripada orang ini terlalu memberi kesan? Sebab dia dekat dengan hati Malaysia tu. Dia dekat dengan hati. Kalau saya rasa contohlah. Ada Mohsin last thing kita tengok tadi apa? Mohsin yang saya mengandung tu, yang mengandung kena tinggal laki tu. Yang itu dekat Westpa tu. Scene tu berbekas kat hati saya. Tu tak tu saya pregnant betul tu. Okey. Yeah. Saya cakap, Min, saya pregnant, tak boleh. I nak you pregnant. I nak the original person yang mengandung tu ni. You tengok you jalan dengan Min tak mau. I nak ni dah masa tu 7 bulan sebab saya
saling awal. Okey, salah. 7 bulan tu dah saya sakit. Oh, syuk cepat Rozi punya cepat. Besok saya dah boleh kena masuk. Dia watak tu terlalu real kan. Seorang jiran yang suka mengambil tahu hal orang lain. Tapi ada masalah. Tapi akhirnya itulah. Saya sedih dengan watak kakak tu. Dia cakap, Min kenapa you ambil air mengandung ni? Tak apa. Awan dengan tak make up ni dengan sanggul kat situ kan. Buruk no. Bila saya fikir balik watak kakak tu dia kesian. Sebenarnya kakak bukannya sengaja nak memburukkan orang, nak ambil tahu hal orang. Tapi ada benda yang kakak sendiri tak boleh settle, kakak nak melupakan. Meluahkan. Nak Ke melepaskan. Apa kakak rasa betul ke? Itulah. Interpretasi saya. Betul. Sebab dia kata, you jenis yang kepoci, dia kata. Kepoci. Dengan anak pun you cakap pun nak kecoh. Kecoh kan? Lepas tu pada muka, dia kata lelaki pergi cari orang lain. Tu benda macam tu. Dia kata, benda jadi tak benda tu? Jadi itu memang keadaan kita sekarang. Itu yang dia nak buat sebenarnya. Tapi dia kata, Min, I mengandung lah ni. Tak nak, I nak you. I shoot you punya dulu. Sampai macam tu sekali. Tak apa, nanti ni kenangan. Anak I dah 19 tahun dah sekarang. Okey, kakak kita tahulah kakak terror berlakon. Tak adalah. Tapi maksudnya yang jadi laki kakak tu siapa? Itu adalah Dia kalau boleh bekerja. Dia punya lakonan tu pun macam kalau boleh bercarut macam Lahan. gam sangat. Macam inilah jantan tak guna. Kau bini kau cakap apa kau belah. Betul lah. Tak, itu adalah kita jadi chemistry sebab dia adalah abang lupa nama dia. Dia ada director tak silap I. Director. So mana kita dah mingle around. Okey. So maknanya boleh berlakon muka tak ada perasaan kan. Sadin je kan? Kakak cakap dia sadin Aku je. geram je. Sebab itu tak pakai spek. Sebab saya pakai spek, saya berlakon tak pakai spek. Sebab sebenarnya saya pemalu pun Okey. Sebab kalau pakai spek, kita nampak orang, kita reaction kita nampak orang kan. So bila tak pakai spek, tak kalau pandang aku pun aku tak kan. Tu sebabnya bila tu saya jarang pakai spek. Okey, apa kekuatan arwah ni sebenarnya? Kekuatan dia lah bila nak bagi kita mood. Nak bagi mood. Okey. Bila kita bagi mood. Kalau you tengok player-player dalam dia punya lakonan sekolah Ya. Cara dia bagi you jadi watak ni, you jadi watak ni. Benda tu terjadi and kita dapat input ketika rehearsal. We don't do that during the shooting time. Kita buang 3 bulan, bukanlah hari-hari. 3 bulan tu kita buang untuk itu je. Dia bagi input banyak. Rehearsal. The lock, okay Rozi 3 terbaik. Last dia pilih yang ini, contoh. Itu lock. Dan kenapa kita kalau pelakon kita tanya, Min kenapa macam ni? Dia nak suruh kita tanya dia. Then she will explain. Dia takkan kasih macam tu. Dia suka orang bertanya and dia ikhlas akan bagi apa pun. Itu yang saya nampak. Terlalu cepatnya Jasmine pergi sebab kita tak dapat sepenuhnya. Macam saya, Nukida, Amani semua. Sebab Amani dia boleh mengarah pun sekarang. Semua atas didikan dia punya tu. Kita tak puas lagi dengan dia sebenarnya. Tak puas lagi tak puas. Rakyat Malaysia pun tak puas juga. Sebab sebenarnya dia ada satu lagi sebelum dia meninggal. Kita dah kata Rozi dia telefon, Rozi prepare satu. And skrip dia santai. Skrip dia memang santai. Tapi kita faham skrip dia. Dan dia kata Rozi standby, this coming next episode filem ke berapa entah. Standby. Lepas talent time lah kot. Lepas talent time. Lepas tu dah tak sempat. Okey. Kalau kakak menang dalam Gubra, kita rasa macam okey, Rozi Rashid jelah dia dah experience pelakon hebat semua kan. Dah banyak pengalaman. Dan magicnya di tangan arwah Yasmin ni, Nani dengan Ai, Syafiq Naswib dan juga Nani nama penuh dia apa? Sharifah Mani. Dia bila dah kenal lah cerita dah lupa nama penuh kau apa. Menang pertama kali mereka berlakon menang. Muhsin tu lah. Saya sampai sekarang saya panggil dia Lan. Okey. Sebab dia berlakon cerita tu sampai lah sampai ni. Syafiq itu pada zero. Ya. Daripada orang dia datang screen test, dia datang untuk buat screen test, bukan dia sebenarnya. Orang lain. Tapi Jasmine nampak dia. Dia from zero. Macam mana masa kakak datang screen test? Sebenarnya kawan si Muhsin ni lah yang patutnya berlakon. Okey. Test tapi Muhsin nampak dia. Min nampak dia. Panggil lah berlakon. Itu pun Syafiq ni pun gifted. Ya. Gifted. Dia tak ada history, backstory pasal dia punya ni, tak ada. Gifted and didikan arwah. Memang didikan arwah 100%. 100%. Kalau macam Nani tu mungkin daripada mak dia kita boleh kata gitu. Tapi tetap di tangan arwah. Syafiq memang 100% daripada arwah saya cakap and dia bawa sampai sekarang. Metod-metod yang arwah ajar ni. Ya. Kira arwah ni memang sangat-sangat sayang dia. Magic dalam mengorek. Mengeluarkan. Dia bagi kita keluar. That's why kadang ada scene Rozi you tak payah ni. You dengar I cakap je. React from whatever I say.
Ada dia. Kalau tengok you tengok dalam Forgiving tu, kat dalam kita ingat lagi dia selai. Sebab dia cerita benda yang terjadi. Nak tak nak, benda tu automatik ulang kali. Akak rasa kehilangan tak bila arwah Yasmin? Tengok dia masa dia operate tu pun saya kata, tak lama ni cakap. Nak cium je sekejap boleh tak juga. Sebab lepas tu kita tak boleh tengok dah. Macam mana akak hadapi kehilangan tu? Sebab saya rasa orang yang berlakon dengan dia ada satu hubungan sentuhan yang rapat dari hati. Kita lama juga tak berlakon lepas tu. Memang saya tak berlakon lama juga, saya tak main commercial pun lama juga. Memang kehilangan sebab saya rapat. Kita semualah rapat dengan grup, rapat dengan mak bapak. Bapak kehilangan. Nasib baik Orchid. Kat Orchid dia sambungkan dan buat event-event arwah punya, orang punya dekat Ipoh semua kan dia punya. Dan last kali arwah buat dekat Langkawi. Banglo. Untuk mak ke bapak. Industri Malaysia sebenarnya kehilangan lah. Kakak telah berada dalam industri begitu lama, kan? Start daripada tak kisahlah babe. Babe. Babe kita dah pakai dulu. Okey, sampai sekarang kakak masuk pula ke dalam bidang penulisan skrip, pengarahan juga. Kan? Adalah sikit-sikit. Ada sikit. Mungkin nanti akan lebih serius mengarah. Cukuplah. Tapi kalau pagi yang buatlah, tapi tak ada serius sangat. Okey kak. Apa prinsip yang kakak pegang hingga kakak boleh bertahan hingga sekarang? Prinsip. Deep kan soalan tu kan? Nampak tak saya belajar tinggi? Tinggi sangat. Tak tahulah. Kalau kita jadikan kerja kita tu satu ibadah lah. Dan setiap apa yang kita keluarkan tu, kita mencari rezeki untuk keluarga. Anak-anak, anda jadikanlah benda tu yang sesuatu yang halal. So nawai itu sebenarnya. Nawai itu. Di manakah kita nak pergi? Dan kenapa saya berubah penulisan? Kenapa saya berubah ke sini? Achievement yang kita nak dalam hidup kita. Mungkin Allah tak bagi kat sini, tapi Allah bagi kelebihan kat sini. So maknanya dia, apa yang dia tulis, apa yang ni, kalau boleh, kalau kita nak tuju ke jalan yang kita pilih, dengan berkat, dengan izin Allah, jadilah dia. Saya pun tak sangka saya berada di sini dengan, terutama dari penulisan lah. Sebab saya mula-mula tulis dulu rojak. Cerita heavy, orang gelak kan sebab cara tulisan saya. Okay. Itu sampai sekarang, alhamdulillah, bahasa Melayu cantik. So macam mana, itu proses. Nah, saya rasa menulis ni adalah satu cabang yang how to calm yourself. You nak marah dengan orang, you geram dengan orang, you let out kat sini. Dan saya tak nak, saya dekat sini kita boleh luahkan menulis dengan cara tu. Sebab saya rasa sekarang punya anak-anak sekarang dengan social media terlalu open sangat, terlalu apa. Salah satu platform betul diorang menulis, itu adalah salah satu untuk release tension, meluahkan cara marah. Tapi kadang-kadang kena jaga juga aib. Luahkan di tempat lain. Betul. Get your own diary actually. To put yourself. So saya dalam penulisan tu cakap, kenapa saya daripada berlakon, saya menulis, dan saya rasa itu dunia saya. Itu yang saya pandai. Seni itulah saya pandai. Tapi kalau kita seni kita pandai, guna jalan yang lain. Platform lain. Achievement. You tak nak berlakon, you buat skrip. You tak nak buat skrip, you buat mengarah. At least kita belajar sesuatu, itulah yang kita pandai sebenarnya. So kita letaklah level kita di mana kita nak letak. Kita sendiri sebenarnya. Bukan orang lain. Nak buat benda lain daripada bidang mungkin kita tak pandai, tapi dalam bidang yang ini kita maksimumkan apa yang kita boleh buat. Kita ada banyak platform. Banyak department ni dalam seni, banyak department. Just go wherever you want to go. Boleh insyaAllah. Tadi akak cakap tentang niat nawai itu. Betul ke niat kita kalau kita bekerja dalam bidang ni semata-mata untuk mencari nafkah, untuk cari rezeki? Permulaan. Tapi bagaimana pula dengan orang kata kau buat kerja seni, kau kena ikhlas demi masyarakat, demi untuk memberitahu kebenaran, mesej. Permulaan nawai itu untuk kita nak cari rezeki. Untuk itu kita punya tiang kita nak buat. Pada saya ya. Pada saya. Itu untuk cari rezeki untuk keluarga. Itu kelebihan yang kita boleh buat kerja-kerja. Kerja lagi tak boleh buat. Itulah kerja kita boleh. From there, cabangkan lain ikhlas bila kita buat pelakon tu. Kita nak mengajar orang cadang walaupun antagonis karakter. Tu bidang tu. Nulis pun sama. Kadang cerita tak bagus. Tapi input yang dalam tu kita punya nak kasih input baik kat situ. Jujurlah. Kita menulis tu jujur, tapi cara penceritaan itu kadang-kadang ada negatif, ada tak negatif, tapi ending dia tetap bagi input yang bagus. Saya rasa jujur tu adalah terpulang pada individu tu sendiri. Sama ada you nak jujur untuk apa.
Nak jujur tak apa. Pada saya adalah platform saya cari rezeki untuk anak-anak. Rezeki tak nak. Lepas tu cabangkanlah. Macam-macam. Saya rasa banyak cabang yang boleh pergi dalam bidang seni. Saya cakap dengan kawan-kawan saya, you hari-hari baca skrip. Buatlah skrip. Daripada lambat laun you akan tahu. Kalau you jual idea pun you dapat duit tak? Ya. Go ahead. Start from there. Cakap. Start from there. Saya pun tak boleh juga. Start from there, kasih idea ni. Sebab sekarang ni idea macam-macam. Lagi pula sekarang AI lagi banyak. Ya. Tapi saya selalu cakap dengan sesiapa pun, AI tu pembantu ya. Ya. Jangan bergantung. Jangan berpasti pada diorang. Itu je. Sebab bila dengan tu diorang kontrol kita tak gunakan dia, kita fail. Ya. Betul tak? Saya pernah budak-budak baru, dia memang paksikan benda tu. Cuba tanpa tu sekejap boleh tak? Dia dah lost. Dia lost. Tak tahu nak buat apa dah. Boleh bantu. Kadang kita nak tahu objektif, you need certain point. Yes, diorang boleh bantu. Nak cepat. Tapi storyline, you kena control. You control them. Not them control you. Itulah saya. Itu mungkin saya itu pendapat saya lah. Sebab saya, itu dunia saya kan. Saya rasa itulah saya pandai. Kat situlah saya pergi. Ada penyesalan masuk ke dunia seni, khususnya drama dan filem? Saya nak jadi polis. Saya nak dapat. Nak jadi polis tapi tak dapat. Tak adalah. Tapi bagusnya sebab kita berlakon, kita boleh jadi macam-macam. Tapi tak jadi polis betul. Tapi kita rasa Okay. jadi jahat kita boleh jadi pelacur kita boleh rasa. Ya, saya jadi pelacur. Okay. Mana benda-benda yang kita berada di semua itu, actually bidang kita ni sesuatu yang istimewa. Akak puas dengan apa yang akak buat selama ni? Berbangga dengan apa yang akak buat? Bersyukur. Okay. Achievement yang saya dapat sekarang. Baik, Alhamdulillah. Dengan apa-apa masalah kita dulu, achievement apa lagi yang kita nak. Maknanya bila kita dah sekarang dia tahap, aku nak bagi ilmu yang aku dekat orang lain pula. Itu yang saya sebenarnya belajar sampai dapat degree untuk saya nak tunjuk, at least share apa. Sebab kita benda ni kena bagi sharing ilmu tu penting untuk, sebab menulis ni kan seni, karya, your creativity you. I just nak share apa yang buat. Cara adaptation macam mana sebenarnya. Kenapa saya boleh buat adaptation sampai macam tu. So benda ni share. So kadang-kadang saya buat bengkel, saya buat ni, saya kata share atas dasar pengalaman. You all dah belajar step by step dekat uni semua ni. Ni pengalaman supaya nampak the reality of dalam dunia seni sebenarnya. Tu saya kata, saran penulisan saya gabung berlakon dalam saya punya penulisan. Itu yang saya nampak lah. Okay. Kakak masih ada dalam industri lagi? Alhamdulillah. Masih relevan. Apa kakak punya ke depan? Perancangan untuk ke depan? Perut ke depan? Selain pada tu? Perancangan ke depan Okay, Alhamdulillah dalam pandemi ni saya dah start untuk bengkel, mengajar face to face, personal coaching untuk berlakon, untuk buat skrip. And then saya ada team. Team menulis saya ada. So kat situ yang saya akan lebar. And then saya pernah juga untuk intern dengan saya, untuk budak-budak buat diploma, untuk intern dengan saya. Saya lebih fokus pada platform untuk pergi ke stesen. How? Sebab diorang tak kenal, diorang tak tahu. Diorang tak tahu company. Sebab ke situ, sampai situ je diorang tahu kan. Itu saya ajar. Sebab saya bukan company produce, saya tak produce drama. Company saya adalah untuk melahirkan penulis-penulis saja. Saya tak produce drama. Saya menyediakan produk, bagaimana nak pergi pitching itu semua. Saya tak ada kesabaran untuk tu. Untuk jadi producer, saya tak ada kesabaran. Apa tip nak pitching senang lulus? Share sikit. Tip senang lulus? Senang diterima. Saya pun tak lulus banyak juga. Kadang ada need statement during that time. Kadang-kadang kita pergi stesen ni tak bagi tahu need statement betul. Macam ATM dia tahu need statement. Kalau pergi Fina dia bagi tahu need statement, what you know. Itu tapi berpulang pada you nak hantar. Sebab kadang bila kita pitching tu, it's very general, whether you nak pergi ceritakan pada watak ataupun cerita pasal cerita tu sendiri. Kadang kita main watak dulu, atau kita punya cara. It depends on the story. I tak boleh ajar satu-satu. Itu kelebihan pada Caloy. You kat mana punya genre? Kat mana? Situlah you guna tu. Sebab you tak boleh jadi. Cuma I berkata, kalau genre cerita hantu, macam mana nak seramkan orang? Macam akak tadi lah, dia kena ada dekat depan tangga. Tu depan tangga. Hai bye-bye. Tu belakang you dah. Dia menguji. Tak kisah. Apa harapan kakak terhadap industri? Tak apa, dia ada di sini, tak apa, jangan dia ikut balik.
Tak ada lah, tak ada. Gurau. Apa harapan akak untuk industri? Untuk industri saya nampak memang dah berkembang bagus lah. Itu saya nampak macam mana diterima masyarakat. Mana kita macam mana momentum nilai seni kita pun sebenarnya dah dipandang tinggi tau sebenarnya. Sampai satu tahap yang tu saya cakap lah, persatuan nak upgradekan kita punya harga, nak upgradekan value kita sampai ke kementerian semua dipandang benda tu. Which is nampak perubahan sikit. And then pelakon kita lah, diorang pandai tak macam dulu lah saya cakap. Which is payment banyak. And then diorang boleh kembangkan dunia lain. Maksud dia berniaga. Sampai bila kita nak berlakon? You kena ada plan. Kelebihan you berlakon, keep the money, plan something else. Okay. Sama macam kita kalau menulis. What you want to do. After that, you boleh buat buku. Buku ada royalty. Penulis tak ada royalty. So, ubahkan ke situ. It's very simple what you want to do. And nama itu kita, insyaAllah. Allah akan dukung. Kadang apa yang Allah jadi kat kita, the bad experience yang dulu-dulu, saya pun banyak experience yang hal-hal dulu jadikan kekuatan untuk bila lillahi ta'ala, kalau saya tak terjadi benda tu, saya tak akan dapat ni. Mungkin saya akan konsentrate kat rumah tangga. Kan? So saya dapat ni, Allah bagi. Allah bagi benda ni negatif, saya dapat ini. Kalau tidak, saya tak boleh achieve something. Mungkin itu perjalanan saya. Tapi fikir positif, bersangka baik. Baik, insyaAllah. Ada apa-apa lagi kakak nak sampaikan kepada Bikin salam kat awak. pelakon generasi baru ke apa? You penakut you. Kata hebat. Saya tak pernah kata saya hebat. Okay. Kalau ada apa-apa pesanan untuk penggiat generasi baru, kalau tak ada pun tak apa. Pandai ada orang. Be yourself. Okay, be yourself. Nawa itu kita. Itu yang penting. It's the thing. Fikirkan jaga aib keluarga, itu yang penting. Aib keluarga. Mantap. Betul-betul. Okay, itu saja masa yang kita ada. Jadi terima kasih kepada Rozi Rashid kerana sudi datang ke ruang temu dan berkongsi cerita pada hari ini. Jadi kepada anda semua, mohon maaf jika ada salah bahasa terlanjur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye.